tetapi dia minta kurangkan hukuman. Itu appeal against sentence ataupun merayu terhadap hukuman. Berkenaan dengan Syed Saddiq. So, Syed Saddiq telah ditahan atas pecah amanah dan pengubahan wang haram. Dan juga beliau telah didakwa di Mahkamah Tinggi dan didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Dan beliau telah mengemukakan rayuan. So, esok adalah bermula kepada pendengaran rayuan. Prosiding penentuan nasib Syed Saddiq bermula esok. Mahkamah dengar hujahan rayuan selama 2 hari. Rayuan Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdullah terhadap 4 pertuduhan pecah amanah, salah guna kuasa, harta dan juga pengubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Armada akan mula didengar di Mahkamah Rayuan Putrajaya selama 2 hari pada esok hari. Pada 9 November lalu, Syed Saddiq memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta setelah beliau didapati bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram berkaitan dana armada. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan Syed Saddiq menangguhkan pelaksanaan hukum sementara menunggu rayuan dilepuskan. Bagi pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan penolong bendahari armada ketika itu, Rafiq Hakim Razali, yang diamanahkan dana armada berjumlah 1 juta ringgit untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu di CIMB Bank Berhad KL Sentral pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, beliau didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Malaysia Berhad milik Armada Bumi Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang tersebut di Maybank Jalan Pandan pada 21 April 2018. 2 pertuduhan lain, beliau didakwa melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan akaun wang RM50,000 ke dalam akaun Maybank miliknya dan ke akaun ASB miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Bekas Presiden muda itu dituduh melakukan kesalahan tersebut di sebuah bank di Jalan Pesisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru. Difahamkan pada prosiding esok, pasukan pembelaan yang mewakili Syed Saddiq iaitu Datuk Yusof Zainal dan juga Datuk Isham Potek akan mengemukakan hujah manakala pihak pendakwa diketahui oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahruddin selaku responden. Sekiranya putusan rayuan tidak memihak kepadanya, ahli parlimen itu bagaimanapun mempunyai satu lagi ruang. Baik. Soalan yang utama. Okey, sekarang ini dia baru lepas hari itu dan didapati bersalah di Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman kepada beliau dan telah didapati bersalah. Oh, Idris bukan Taqiyuddin. Sorry. Dia Idris Harun. Okey, telah didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman. Alright. Penjara dan juga denda, sebatan. Lepas itu dia merayu. Okey, dia merayu di Mahkamah Rayuan. Bila dia merayu di Mahkamah Rayuan, esok adalah hari pengujahan untuk mendengar merit yang dibawakan oleh beliau. Sebelum ini adalah pengujahan yang dibuatkan di sejak November sehingga hari ini, pendakwa raya telah mengemukakan hujah-hujah dan bukti-bukti mengatakan kenapa hukuman itu wajar dikekalkan. Sebab dia bukan appeal against sentence, dia appeal against conviction. Terbeza Dia appeal against sentence ni lain. Dia mengaku bersalah tetapi dia minta kurangkan hukuman. Itu appeal against sentence ataupun merayu terhadap hukuman. Tetapi apa yang dia buat adalah dia merayu terhadap kesalahan, terhadap sabitan. Dia appeal against conviction. So bila dia appeal against conviction, so ada 2 possibility, iaitu yang pertama dia tidak bersalah. Maksudnya buang kes. Dia tidak bersalah dan dibebaskan. Okay, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah dia kekal bersalah. Kekal bersalah ni pula, hakim ada kuasa pula nak mengatakan kadang-kadang dia boleh tambah hukuman. Dia kata 7 tahun itu tidak cukup, kita tambah 10 tahun. Contoh. Ataupun dia kata 7 tahun itu terlalu berat, kita kurangkan. Boleh. Tetapi sabitan tetap salah. Faham Sabitan tetap salah, maka apa orang kata, kena kekal bersalah. Baik. What if kalau sekiranya dia dah kekal bersalah, okey lah, dia esok katalah bersalah ataupun tidak bersalah. So adakah dia boleh merayu lagi? Ya, dia ada satu lagi peluang rayuan di Mahkamah Persekutuan. So kita ada 3 level untuk dia start dengan Mahkamah Tinggi, maka dia boleh merayu di Mahkamah Rayuan. Sekarang ini proses dia. Lepas ini bersalah atau tidak bersalah, maka ada satu lagi iaitu Mahkamah Persekutuan. Dan sekiranya bersalah atau tidak bersalah di Mahkamah Persekutuan, maka itu adalah final. Contoh, di Mahkamah Rayuan, katalah lepas 2-3 hari esok, dia dapati bahawa beliau kekal bersalah.
So masih Is masuk ada PRK? Tak, belum lagi. Sebab dia boleh merayu sekali lagi di Mahkamah Persekutuan, dia akan minta pending of execution, leave. Dia akan minta leave. So maksudnya dia akan minta supaya ditunda dahulu hukuman tersebut. Jadi still tidak kosong kerusi muar. Tetapi kalau dia tidak bersalah Is, maka pendakwa raya ada hak untuk merayu sekali lagi. So pun pendakwa raya ada hak untuk merayu dan dia boleh merayu. Pendakwa raya boleh mengemukakan rayuan dan boleh bawa ke Mahkamah Persekutuan. So di Mahkamah Persekutuan lah the final verdict, keputusan terakhir adalah di Mahkamah Persekutuan. So final verdict dia bagaimana? Final verdictnya mudah saja tuan-tuan. Kalau dia didapati bersalah, that's it. Habis. Tamatlah riwayat beliau sebagai ahli parlimen. Masuk penjara, kalau penjara lah, dan denda kena bayar macam Rosmah. Macam Najib. Dan dia akan masuk penjara lah. Habis itu bagaimana dia dengan Bella? Bella itu lantak dia lah dengan Bella. Kalau dia kahwin dengan Bella, kalau dia masuk penjara, Bella kena tunggulah kalau Bella tu setia. Kan? Tunggulah dia dalam penjara tu 7 tahun ke 5 tahun ke berapa tahun dia dalam. Tunggulah kita nak kata macam mana. Kan? So kita tengok. Kita tengok bagaimana, insya-Allah. Esok adalah belum lepas tanpa bicara, belum lagi. Esok adalah penghujahan daripada lawyer beliau. Lawyer beliau akan mengukakan hujahan bukti-bukti kenapa beliau patutnya dibebaskan dan sebagainya. So biasanya keputusan itu berkemungkinan akan diketahui, saya rasa bukan 2 hari lagi. So dia akan minta tunda gerubak mungkin satu tarikh lain untuk keputusan. Mungkin kalau dia tak minta tunda pun hakim akan minta tunda lah untuk mengemukakan keputusan penghakiman. Tetapi ada kemungkinan tak Syed Saddiq tu bersalah Is? Saya nampak dalam kes ini Syed Saddiq susah sikit tak bersalah tuan-tuan. Susah sikit dia tidak bersalah. Yang pertama, tanda tangan dia pun kebenaran sebab dia masa tu ketua armada kan. Dia yang meminta supaya dikeluarkan wang itu daripada akaun armada, itu pecah amanah, dan memasukkan wang itu ke dalam akaunnya sendiri. Dia sebenarnya prosedur. Dia punya alasan, dia kata itu wang saya. Saya guna duit saya dulu, lepas tu saya claim lah balik. Now, dia kena buktikan claim itu. Dia tak boleh mencakap saja. Kan? Dan pengubahan wang haram ni saya kata, apabila suatu transaksi itu secara haram berlaku, iaitu pecah amanah, dan kita pindahkan, maka itu di bawah amla. Itu kesalahan di bawah amla. Therefore, kita kata, kalau sekiranya dia boleh buktikan bahawa itu bukan pecah amanah, amla itu akan jatuh. Maksudnya tak, amla itu automatically akan terjatuh. Tetapi kalau sekiranya dia gagal membuktikan bahawa itu bukan pecah amanah, dia tak perlu membuktikan amla, tuan-tuan. Amla tu dia tak perlu lawan. Dia cuma perlu lawan pecah amanah tu. Dia cuma perlu buktikan bahawa dia tidak pecah amanah. Dia perlu meragukan bukti. Bukan dia kena buktikan dia tidak pecah amanah. Dia kena meragukan bukti pendakwa raya bahawa dia pecah amanah. Keraguan itu, dia kena mewujudkan keraguan bahawa dia pecah amanah. Kalau dia berjaya membuktikan keraguan bahawa dia pecah amanah, maka amla automatik akan jatuh. Maka amla automatik akan jatuh. Bella tak apa, biar aku bela. Kau jangan. Kalau kail panjang sejengkal. Okey lah tuan-tuan Alright. Itulah saja daripada saya. Sikit daripada saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya malam ini. Dah masuk pukul 1 pagi. Selamat berpuasa. Hari yang masuk ke hari yang ke-18 ini kan. Hari ke-18. Semoga kita terus tabah dan semoga kita terus bersabar dalam puasa kita. Terima kasih 4-5 ribu orang, 6 ribu orang yang menonton kita ni. Terima kasih di YouTube dan juga Facebook dan juga di TikTok kita. Dan saya harap tuan-tuan semoga mendapat puasa yang diberkati dan puasa yang diterima dan memberikan pahala yang berganda-ganda.